Guys, korang percaya tak smartwatch yang aku nak review kejap lagi ni merupakan jam nombor 1 best selling dekat Malaysia ni. Maksudnya ramai gila lah orang Malaysia yang dah beli smartwatch ni. Dah berpuluh ribu dah beli. So smartwatch apa tu kan? Memperkenalkan iaitu GoJodoh Smartwatch FB033 1.85 inci HD screen. Nama brand dia, nama model dia pelik kan? Ya, ini what it is. And kita ada 4 pilihan colour. Yang colour aku dapat adalah warna silver. And kat belakang ni adalah highlight spec dia. Aku recommend baca kat sini. Dia beritahu lah apa fungsi-fungsi spec yang ada kat sini yang korang boleh baca guys. And dari segi pengalaman unboxing, standard lah packaging box dia, especially dengan apa yang korang bayar lah. And model yang aku dapat ni lah colour warna silver. Dekat dalam kotak ni juga korang dapat charging cable dia magnet lah, which is nice lah. And of course bukan product tag lah kalau tak ada user manual lah. Aku recommend untuk korang baca lah user manual ni. Kat sini dia ajar lah cara untuk kita connect app ni macam mana, cara untuk kita guna fungsi semua jam dan sebagainya. Semua dia ada instruction dekat dalam user manual ni. Memang kalau nak connect app dia memang kena baca user manual tu sebab ada QR untuk download app dia kan. And dari segi design dan kualiti dia pula macam mana bang? Abang kata ramai orang Malaysia beli, betul ke bang? Padu design dia okey. Design dia seperti kau tengok, aku tak nak sebut nama jam tu, korang dah tahulah kan. And kualiti dia okey tak bang untuk yang kita bayar ni? Okey, nice. Siap ada crown button lagi. Itu pun dah almost identical macam jam tu kan. And bila kita nak turn on smartwatch ni, ni aku terpanjat tau. Cepat gila, dia macam instantly on. Aku tak on lagi tu, aku tu buka charger and then dia pump tu menyala. So aku macam wow, seriously lah. And seperti kau tengok, cara nak download app dia senang je. Just saja download dekat App Store ataupun Google Play Store. And then cara nak set up pun mudah je. Just ikut je lah apa yang dia suruh. And then lepas tu korang boleh connect lah. Dari korang itu nama device jam tu. And then korang boleh connect lah. And once dah connect, settle lah. Korang dah boleh guna dah semua apa fungsi yang ada dekat jam ni. And kat sini kita boleh customize macam-macam lah. And seperti kau tengok, one of them adalah watch face itu itself lah. Kat sini ada watch gallery, maksudnya macam-macam lah. Korang boleh pilih lah. Nak custom watch face macam mana, semua ikut cerita rasa korang. Korang punya tema semua korang boleh pilih dekat dalam app ni. Which memang sangat nice lah. Cara nak install pun mudah je. Seperti kau tengok kat dalam video ni, aku tekan je apply and then dia download sekejap file tu and then voila, dah siap. Just like that, easy je. Kat sini pun kita boleh customize juga notification setting. Ikutlah macam mana korang nak on, yang mana kau suka ke tak nak suka kan. Boleh lah ubah kat dalam app ni juga. Menariknya dekat Daffy app ni juga tak ada iklan. Sebab aku pernah review smartwatch yang application dia ada iklan. And dekat sini tak ada, which memang sangat nice lah. And dia ada juga ada fungsi yang standard lah, macam remote camera shutter. And macam tadi kau tengok, kita boleh juga setting alarm dan juga untuk find device jam tu insya Allah boleh. Yang standard lah. Kalau korang pernah guna smartwatch app sebelum ni, korang akan familiar lah dengan apa yang aku tunjuk sekarang ni. Cumanya yang menarik dekat app ni, dia tak ada iklan. Kat sini pun kita tengok, kita boleh tengok tracking semua dan sebagainya lah. So jom kita tengok user interface jam tu insya Allah dah smooth tak jam tu. Itu yang paling penting kan. Sebab banyak je smartwatch yang harga murah tapi lag lah, tak smooth dan sebagainya. And seperti kau tengok, watch face kita boleh adjust on the go, which is sangat nice. And kalau sekian kita swipe belah kanan, kita akan nampak ada heart rate sensor. Dan ini kita boleh dapat sleep mode, ada stress test, blood pressure dan juga SpO2 iaitu untuk check blood oxygen lah. And also kat sini pun kita boleh track activity juga, macam kita punya footstep semua dan sebagainya, standard macam smartwatch lain lah. Adakah dia accurate? Ini aku cakap jujur, tak 100% sangat lah. Sebab logik lah dengan apa yang kau bayar. Kalau kau nak yang paling accurate, kau kena beli yang yang established punya, betul-betul mahal harga lah kan. Tapi okey je untuk as a guna, as a smartwatch, untuk nampak as a design, as a kau ada smartwatch kan. So kat situ memang nice lah. Bateri dia pun not bad tau. So far aku pakai, aku charge dalam 3-4 hari sekali je. Maknanya 3 hari boleh guna dalam sekali charge saja. And screen dia pun aku nak sentuh juga, iaitu brightness ni memang terang juga. So kudos kat situ. Tak logik lah dengan apa yang kau bayar dapat screen secantik juga pada dapat aku. Ini bukan AMOLED lah, tapi nice lah juga untuk sebuah LCD panel. And seperti kau tengok sekarang, aku nak adjust dia punya menu view macam ala-ala jam tu pun boleh kan, tahu kan. Kalau sekiranya kau tak minat dengan menu view macam tu, nak tukar standard klasik yang macam aku pakai sekarang ni pun boleh juga. Ikutlah korang punya cita rasa korang lah. And kita ada juga wrist gesture ini, so kita boleh je lah angkat tangan and then dia akan automatic menyala screen tu, which is nice lah. Tak perlu tekan button setiap kali kita nak hidupkan dia. And mengenai button bulat tu, yang count tu boleh tak scroll pusing-pusing kan. Unfortunately tak boleh lah. Jadi just button untuk kita tekan saja dan tak boleh pusing lah. Boleh pusing tapi tak ada apa-apa yang jadi dekat jam tu insyaAllah. And overall aku memang puas hati gila dengan jam ni, especially dengan apa yang kau bayar. So kalau sekiranya kau minat nak beli, aku provide link description. Harga tengah promo, so cepat beli guys.